Kalau laptop dekat tangan aku ni setakat 1 kilo berat, 1 sentimeter tebal, itu aku tak heran sangat. Dah banyak dah laptop macam ni. Tapi bila kamera depan dia macam tak ada, ini aku baran sikit lah. Baran sikit je lah. Aha, rupa-rupanya kamera dia sorok dekat tepi bodi. Kau picit sini, dah boleh keluar. Ada magnetik, kau boleh letak dekat atas skrin ni, dia dah melekat. Dan kalau kau tak pakai, boleh simpan semula. Ini memang untuk privacy. Tak percaya? Ini, dekat tangan aku ni, nampak tak? Kamera dia memang kecil betul teknologi sekarang ni. Apa lagi yang menarik dekat laptop Honor ni? Jom, aku ceritakan. Jap, aku nak tunjuk sikit dia punya nipis. Yang pertama, kita cerita pasal design dia dulu. Tapi nanti dulu, aku nak ceritakan pasal warna yang aku pegang ni. Okay, ini warna hijau. Dan warna special dia adalah warna mocha brown. Yang ini bukan matcha. Bukan matcha yang air tu bukan. Tapi aku pun tak suka matcha. Untuk material body, dia menggunakan magnesium alloy aerospace grade. Katakanlah kau pegang, tak kisahlah belah atas ke, belah bawah ke, belah dalam, memang rasa premium. Dia ada warna matte, okay. Kadang-kadang terlekat sekejap jari. Tapi tak ada masalah. Benda premium, benda mahal, kita amat menghayati dia. Dan untuk keyboard dia pula, menggunakan titanium. Bila menaik, memang rasa premium. Kedua, kita cerita pasal skrin dia pula. Memang agak besar, 14.6 inci OLED. Untuk refresh rate ada sampai 120Hz. Resolution dia 3K+. Yang paling cantik sekali adalah dia punya screen to body ratio. Orang kata apa? Bezel dia lah 97%. Nampak tak? Memang agak nipis. Katakanlah kau layan movie masa malam-malam, hampir tak nampak dia punya border tu. Lepas tu pula, untuk brightness nits dia yang paling tinggi adalah 1600 nit. Aku rasa korang tak akan main laptop dekat outdoor. Tapi kalau katakanlah kau main laptop ni dekat tepi tingkap, cahaya matahari masuk, memang tak ada masalah. Yang ketiga, bahagian performance pula. Dia menggunakan Intel Core Ultra 7, 16 core sampai 5.1 GHz turbo. Untuk RAM ada sampai 32GB. Untuk storage pula 1TB SSD. Memang agak besar sebenarnya. Untuk GPU pula, dia menggunakan Intel Arc. Okey, ini pengalaman peribadi aku. Aku gunakan laptop ni untuk editing video. Okey, aku rekod pakai kamera aku. Lepas tu cabut memory card, cucuk sini, masuk ke laptop, editing dalam CapCut, masuk ke dalam platform media sosial. Setakat ni lah pengalaman aku, memang tak ada masalah. Yang kelima, AI workstation dan juga cross OS. Lagi-lagi untuk pengguna iPhone. Memang betul, katakanlah kau pakai laptop Honor ni, kau nak cross device dengan tablet Honor ke, dengan phone Honor, mana-mana phone Honor, memang tak ada masalah. Tapi yang paling menarik sekali adalah kau dapat alih data, terima data daripada MacBook dan juga iPhone. Tapi untuk bateri dengan charging, macam mana pula? Untuk bateri, dia menggunakan 60Wh, tahan sampai 13 jam video playback. Okay, untuk charging pula, dia menggunakan 65W. Dan setakat ni lah, kalau katakanlah aku tak gunakan charger dalam kotak pun, tak ada masalah. Charging mana-mana pun, janji USB-C dah selesai. Dan aku yakin, ada satu kelebihan dekat laptop Honor ni yang mesti ramai akan suka.